Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, bertemu kembali kita pada hari ini. Hari ini 16 bulan 5 2025. Seperti biasalah kalender ekonomi yang terdapat pada hari ini. So hari ini hari Jumaat, terdapat banyak catalyst tetapi tiada catalyst yang high volatility lah pada hari ini. Jadi seterusnya kita terus pergi kepada analisa iaitu berkenaan tentang USD JPY. So kedua-dua mata wang ini adalah mata wang safe haven, tetapi apa yang berlaku pada ketika ini, pasangan mata wang USD JPY menunjukkan potensi untuk meneruskan kejatuhan, walaupun data KDNK Jepun mencatatkan pertumbuhan mengejut sebanyak 0.2% pada suku pertama dan berbanding jangkaan pengucupan 1.1%. USD JPY juga gagal menembusi paras rintangan Kumo Cloud yang bersifat sebagai bearish, menandakan tekanan jualan masih lagi dominan pada ketika ini. Jadi carta menunjukkan juga corak lower high dan lower lows mencerminkan trend masih lagi dalam keadaan menurun yang berterusan. Jadi kalau kita lihat daripada sudut fundamental pula, apa yang menyokong mata wang yen pada ketika ini adalah Bank of Japan ataupun BOJ mengekalkan pendirian hawkish dengan kemungkinan besar akan menaikkan kadar faedah jika ekonomi dan harga berkembang seperti yang dijangkakan. Dan sebaliknya, Federal Reserve Amerika Syarikat menunjukkan kecenderungan dovish dengan jangkaan pemotongan kadar faedah sebanyak 56 basis point menjelang Disember 2025. Sentimen risiko global pula, kebimbangan terhadap pertumbuhan global dan juga ketegangan perdagangan menyokong permintaan terhadap yen sebagai mata wang selamat. Jadi walaupun US dollar dan juga Japanese yen ini bersifat sebagai mata wang safe haven, tetapi weightage lebih kepada Japanese yen disebabkan oleh stability yang berlaku di dalam negara tersebut berbanding daripada Amerika Syarikat pada ketika ini disebabkan oleh peperangan tarif dan sebagainya. Okey, dan daripada sudut teknikal kalau kita lihat di dalam carta ini menunjukkan di carta mingguan menunjukkan adanya a lower series of peaks and trough, but pada tempoh hari ianya mendapat sokongan di paras major support ini iaitu sekitar 140 dan terbentuknya triple bottom. Dan seterusnya paras harga telah pun meningkat ataupun melonjak untuk sementara waktu tetapi masih lagi gagal untuk melepasi paras rintangan bearish Kumo Cloud yang bertindak sebagai paras rintangan dan seterusnya mengalami kejatuhan lanjutan. Dan daripada sudut teknikal menunjukkan ianya masih lagi dalam keadaan bearish dan seterusnya mungkin sentimen sebagai contohnya pengurangan kadar faedah daripada Amerika Syarikat yang bakal dilakukan oleh Fed di masa yang akan datang akan menjejaskan nilai mata wang US dollar berbanding daripada Japanese yen. Dan Japanese yen juga amat sensitif dengan kadar faedah. Jadi apabila kadar faedah diturunkan, sudah pastilah akan lebih bagi advantage kepada Japanese yen. Dan lagi satu, BOJ pula ingin menaikkan kadar faedah. Jadi apa yang berlaku overnight return di di yen mungkin akan jadi lebih atraktif berbanding daripada US dollar di masa yang akan datang. Okey, yang seterusnya untuk West Texas Intermediate pula iaitu harga minyak mentah global terus mengalami tekanan berikutan jangkaan bahawa rundingan nuklear di antara Amerika Syarikat dan Iran hampir mencapai kesepakatan. Dan Presiden Donald Trump pula menyatakan perjanjian tersebut hampir dimeterai dan berpotensi membawa kepada pelonggaran sekatan dan juga peningkatan bekalan minyak Iran ke pasaran global. Jadi Iran juga meminta ianya tidak dikenakan sanction dan sebagainya akan menyebabkan bekalan akan disalurkan kepada pasaran global secara berlebihan dan mungkin ini akan memberi lagi tekanan kepada harga komoditi minyak. Dan daripada sudut fundamental yang lain pula, inventory minyak Amerika Syarikat dijangka peningkatan tak dijangka dalam stok minyak mentah menambah tekanan kepada harga pada tempoh hari dan menandakan potensi lebihan bekalan, dan ini adalah salah satu berita yang mungkin akan menyebabkan kejatuhan lanjutan di dalam paras harga komoditi minyak. Dan walaupun kita dapat lihat pada tempoh hari terdapatnya peningkatan semula daripada paras $56 setong dan kini didagangkan sekitar $61 setong. Tetapi apa yang kita boleh jangkakan, kemungkinan besar ianya akan menyebabkan kejatuhan lanjutan
keparasan yang lebih rendah disebabkan oleh progresif yang positif di antara perbincangan di antara US dan juga Iran mengenai tenaga nuklear, dan seterusnya sanction yang mungkin akan di lift off, dan seterusnya bekalan minyak akan berlambak di pasaran dan menyebabkan tekanan berlaku di dalam paras harga komoditi minyak. Dan ini sebenarnya salah satu berita yang positif bagi pendapat saya, kerana kemungkinan besar harga minyak di pasaran global akan menurun, dan seterusnya harga minyak kita sebagai end user juga kita berharap ianya akan menurun. Okey, dan seterusnya apabila harga minyak menurun, ianya salah satu petanda awal di mana kadar inflasi juga akan turut serta turun, dan ini akan memberi satu ruang yang positif untuk ekonomi berkembang di masa yang akan datang, bukan sahaja daripada daripada penggunaan seharian, tetapi daripada segi ekonomi. Okey, sektor pengeluaran akan terus meningkat dan sebagainya. Alright, so itu sahajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada pada minggu depan dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat syarat. Bye bye semua.